Okay guys, ada satu perkara yang saya perlu kongsi kepada anda semua, khususnya kepada pengguna-pengguna Pro 2 Beza 1.0 dengan 1.3X. Ini cerita mengenai Android player. Okay, terutama sekali yang menggunakan reverse kamera, potong wire reverse, itu lampu reverse. Okay, jadi isu guys, dia sentap setelah Android player dipasang ke unit. Saya mula-mula dulu masa saya guna Beza 1.3X, memang tak ada touchscreen apa semua ni, tak ada kan. Dia cuma macam ni je. Setelah saya guna Advance, Pro 2 Advance sendiri, guna kamera pun pakai Advance, saya hantar dekat kedai aksesori, saya pasang untuk reverse kamera. Tak sampai sebulan ada isu, dia kata saya sentap bila reverse. Okay, jadi saya tak dapat nak kesan apa masalah kereta saya ni kan masa tu. Jadi setelah kawan saya ni, dia adalah chargeman di tempat kerja saya ni, dia check dekat fuse depan ada satu fuse terbakar. Kemudian dah tukar, okey, tak ada sentap semua tak ada. Kamera video nampak belakang reverse nampak. Lepas tu dalam masa seminggu 2 minggu, kereta saya jadi sentap balik. Walaupun ada reverse kamera dekat display berfungsi. Jadi masa tu tak terfikir nak try benda ni pasal Android ni problem kau. Satu hari tu saya pun lama biar. Lepas tu ada satu user Beza Cina tau, dia kata benda ni menjadi masalah apabila kita dah kacau wiring reverse lampu belakang. Dia dah kacau gearbox punya sistem tau. Dia cuba buka balik, okey, kereta dia okey. Dan setelah kereta saya dah macam-macam cerita lah kan, sampailah saya dah jumpa kereta saya tu, hari ni baru saya jumpa masalah tu. Percaya atau tidak tuan-tuan dan boleh tengoklah mana-mana user Pro 2 Beza ni masalah problem gearbox berlaku setelah masuk Android. Cuba buka balik wire belakang tu, tak payah ada reverse kamera, okey tak? Saya rasa itu saja guys, saya punya perkongsian supaya kawan-kawan kita dapat selamatkan kereta daripada ditipu oleh workshop yang cakap kata gearbox rosak, padahal dia punya fuse dia terbakar kan. Fuse depan dia terbakar guys, tukar fuse dah okey dah kan. Tapi memang tak boleh masuk reverse kamera Android. Saya sekarang ni walaupun tak ada reverse kamera, saya ada dashcam. Dekat sini saya boleh lihat untuk reverse. Saya tekan sini tu kamera. Jadi tak ada ganggu sistem wiring asal kereta ni. Cuma soket plug and play je. Ni tak ada masalah. Saya dah tanya dengan Pro 2 SE lah. Dia kata ni tak ada isu, tak ada warranty. Okay guys, kita berjumpa di video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.